Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Hai, Cem. Apa yang kau buat tu, Cem? Hah? Mop. Ini bukan mop, Cem. Ini penarik air, Cem. Abang Angah simbah, Cem. Hah? Abang Angah simbah, Cem. Abang Angah simbah, Cem. Ya. Okey guys, kalau boleh tengok kat sini, kita sedang menjalankan operasi mencuci canvas. Kita pastikan pelanggan kita tak komplain. Sebab sebelum ni banyak orang komplain dah. Canvas kita terlampau kotor. Jadi kita ambil kesempatan, job tak berapa banyak minggu ni, kita basuh canvas. Cem, Cem buat apa tu? Cuci kesempatan sendiri. Ini bukan cuci, Cem. Ini main namanya. Dah, onggen nanti. Cem, bosan tak? Tak bosan? Apa nak buat konten tukar tiup basikal Cemboy? Jom. Nak tak? Cem bosan tak? Tak dapat kayu basikal Cem? Tu basikal man. Boleh. Oh boleh. So guys, basikal Cemboy dah lama tiup dia bocor, tapi bapa tak tukar-tukar dia punya tiup. Hari ni kita nak tukar tiup basikal Cemboy. Okey. Cem rindu tak basikal Cem? Tak rindu? Oh tak payah tukar. Dia bocor tak main lagi. Tiup bocor boleh main lagi. Jahanam tayar dia, Cem. Okey, tanpa masa, jom kita tukar tiup basikal Cemboy. Tapi basikal tu kecil lah, Cem. Tak sesuai lah Cem bawa basikal tu. Tahu. So tak payah tukar? Ya. Betul lah? Ya, betul. Kalau Cem tak nak bawa basikal Cem, tak apalah. Papa repair je lah. Nanti kalau Cem tak nak, Papa bagi orang je. Tahu? Okay guys, jom kita tukar tiup basikal Cem. Cem! Dah, sini. Tukar tiup basikal Cem, jap. Sini, jap. Sini. Hei, dapat je main air. Kamu suka lagi. So, mana basikal Cemboy? Ini dia. Kamu boleh tengok sini. Dia lanyak basikal tiup bocor ni. Sampai terkeluar tiupnya. Rantai pun dah karat. Ni sepanah 15. Jom. Kita repair lah sekian dia. Banyak kali dah. Lama dah dia request untuk repair tiupnya. Tapi Papa tak buat kan. Cem, unboxing. Tu, kerak jap. Tiup. Cepat. Tak payahlah, balik nanti bocor kabelnya. So tiup ni macam biasalah kita beli dekat Shopee. Baik-baik nanti terkena tiup dalam tu bocor orang. Ya sini lah. Okey, sembelih dia. Baik-baik dalam tu ada tiup. Koyakkan je lah. Ya. Okey, tarik. Kalau kan licin. Ya ke? Yelah. Ya. Okey, cukup ambil. Satu dah lah. Ni je. Buka ni. Tool set nama dia. Ambil sepanah 15. Mana sepanah 15? Ni. Sepanah 15. Ni. Okey, sini. 15. Okey, buka sini. Alah, bapak ni. Belajarlah. Okey. Apa yang boleh buat? Pakai ni. Mana 15? Mana 15 tengok. Ni 15. Masukkan macam ni. Okey, tekan ke sana. Sini. Sana, tekan. Okey, tekan kuat. Tak kuat pun. Ya. Apa nak guys, Cemboy tak pandai repair basikal. Ya. Jangan tumbang. Okey, pijak sini. Ya, bismillah. Ya. Tak boleh pun. Ya, buat. Pergi. Okey, buka lagi pelan-pelan. Nanti cabut dulu. Okey, naikkan sikit. Tekan lagi. Okey, tekan ke bawah. Okey, lagi. Okey, pakai tangan je dah. Jangan tutup balik. Dah. Sebelah lagi pula. Ni boleh buka ni. Ini ke depan pula, ke depan. Itu berketat. Itu ketat kan? Boleh? Sini sekejap. Dia punya skru ni dah berkat karat guys. Jadi dia ketat dah. Exhaust pun dah tak ada dah. Mana pergi exhaust tak tahu. Baik, tak tolong. Tak tolong. Kita main di situ. Payah juga. Okey, Cem. Dah boleh buka ni. Okey, buka. Buka skru dia. Buka sampai habis. Sebab apa buka sampai habis? Nak buang tongkat tu, semak. Okey, cabut tongkatnya. Alright. Okey, ke depan kan. Lucutkan rantainya. Mana tak ujuk rantai?
Lucut kerat. Dia lucut. Pegang basikal. Sini, lucut ke rantai. Ambil sini. Lucutkan. Okey, keluarkan basikal. Sekejap. Cabut dia punya brake. Cabut brake dulu. Ni atas ni. Papa tekan, macam cabut. Keluarkan dia punya kabel tu. Supaya dia punya tayar boleh keluar. Okey. Cabut tayar basikal. Tarik. Alhamdulillah. Dah keluar. Jangan buat macam tu. Okey, sini. Sekejap, Papa ambil pencukil tayar. Okey, dah. Pencukil tayar dah ambil. Jom. Sini. Okey, macam ni. Macam korek sini. Nampak ni? Kan melengkung ni. Masukkan dalam ni. Okey. Tekan sini. Tekan pelan-pelan. Okey, tahan sini. Okey, tarik sini pula. Congkil. Congkil sini. Okey, congkil. Masukkan. Okey, tarik sini. Sini. Okey. Okey, lagi. Sini pula. Congkil. Terbalik. Dia macam ni. Sangkutkan dekat tayar tu. Congkil. Okey. Lagi sini pula. Okey, sangkutkan dekat tayar. Congkil. Okey. Payahlah budak kecil ni guys. Tak pandai. Papa dulu bayar pandai repair basikal sendiri tau. Itu nak main air. Lek lu. Dah siap dah tu. Tak boleh main dah. Okey, kita ada masalah sikit. Skru 12 ni dia dah jam. Dah ketat dah. Jom kita ambil spanner. Tu. Hampir. Okey guys, sekarang ni nut tiup ni kita dah cabut. Berkarat tadi agak susah sikit. Tapi apa halangan kita boleh tempuh insya-Allah. Mana tiup baru tadi? Jam sini jam, Papa ajar. So macam biasa kita pump menggunakan power bank je. Tiup kita beli dekat Shopee. Saiz 16 kali 175. Situ pula sini. Okey, sekarang ni kalau macam nak pasang tayar ni ataupun tiup ni macam kena pump dulu. Sebab apa? Sebab kalau lepeh macam ni susah nak masuk. Tak apa, macam tengok je. Nanti macam nak pandai, macam buat sendiri. Faham? Tengok apa buat. Mesti sekejap Bismillah. Pump dulu. Pump tu jangan keras-keras. Jangan besar-besar. Sikit je. Tengok. Okey, kita pump sikit. Okey, dah agak-agak dia macam senang dia pegang. Kita cek dalam ni paku. Pakai tangan. Rasa ada paku tak? Kalau tak ada paku baru kita pasang. Kalau ada paku kena buang pakunya dulu. Takut nanti masuk tiup baru bocor. Faham? Okey. Yang ni tiup baru dah masuk. Tengok bunga dia mengalir ke sana. Poket ni sebelah kanan. Takut nanti dia punya arrow dia salah. Nanti bunga dia terbalik. Tak cantik. Ni bunga. Bunga ni kena siram macam. Macam lalu dekat jalan basah-basah tu. Siram bunga tayar tu. Okey. Senang je tukar tiup basikal ni. Dah siap. Pump. Nanti dulu. Kita kena pump. Pump pula sebelum dia besar tu tengok dulu keadaan dia. Mesti kena sama besar. Jangan menggelembung sana menggelembung sini. 15 mana cukup 15 tambah lagi. Kita pakai 25. Setting 25 PSI. 19 22 23 24 25 26. Okey, cukup ni 26 sesuai untuk badan Cem. Berat badan Cem berapa? 21. Okey, cukup tu. Ya je. Okey, siap. Sini, Papa ajar. Tengok ni. Rantai ni jangan kat dalam. Dia mesti kena kat luar. Nanti kalau macam masuk tayar, tiba-tiba tak boleh masuk kat poketnya. Okey, masukkan tayar. Cun-cun. Masukkan tongkat. Mana tongkat? Tongkat. Pakai tongkat dah. Tak boleh nanti tumbang, tak antik. Bergerak-gerak dah basikal macam ni. Okey, masukkan rantai. Rantai dah masuk, tarik belakang sikit bagi tegang. Depan lucut tak? Depan lucut betulkan dulu. Jangan bagi lucut. Tarik bagi tegang. Okey, cun-cun bagi dia tegang sikit. Tegang tak tegang, kendur tak kendur. Ikat dia je. Okey, ngam. Ikat sebelah sini pula. Okey, Cem. Sekarang ni, sebelum ikat kuat-kuat, Cem kau tengok. Tayar ni dengan bodi ni sama, lurus. Jangan sengit, nanti macam ketam jalannya. Faham tak? Entahlah budak sekarang guys. Koman tahu main game ni. Repair basikal tak pandai. Papa kecil-kecil pandai repair basikal Cem. Dah besar itu hari Papa buka bengkel basikal lagi. Sikit. Dah siap. Pasang brake. Kejap je Cem. Selama ni Papa malas nak buat. Dah lama guys beli tiup ni. Tapi tak tukar-tukar lagi. Allah.
Kabel cem. Dah rosak ah belakang ni. Kabel ketukan ni dah keras. Dah siap je beli kayu. Beratnya Cem. Rantainya tegang sangat. Kendungkan sikit. Jap. Okey, kendung sangat pula. Boleh bang. Boleh. Kendung sangat nanti lucut. Kita setting cun-cun guys. Tegang tak tegang, kendor tak kendor, baru boleh racing. Okey, ngam tu. Alright, dah siap. Oh, dia tak bagi penutup ni, Cem. Bagi tak? Penutup nut. Dia tak bagi, Cem. Okey guys, rasanya dah siap untuk penukaran tiup basikal Cem. Selama ni Cem tengok dengan Papa, bila nak tukar tiup Cem? Bila nak tukar tiup basikal Cem? So hari ni Papa dah tukarkan. Okey, rasanya sampai sini saja. Dah Cem, pergi main basikal. Cuba try kayu, okey tak? Okey, sabar. Dah siap sepenuhnya. Cem dah boleh kayu. Jom try. Hati-hati, bismillah Cem. Go! Baik, tengok motor, tengok kereta. Action. Action. Wah, dapat je kayu basikal dia. Dah lama dia tak kayu basikal dia. Ada brek tak Jam? Jam ada besi kat situ, baik-baik. Baik-baik, licin ni. Tergolek yang. Oh, slide. Okey guys, sampai sini saja. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. So, proses-proses menyemur canvas sedang dijalankan. Sekejap je canvas ni kering, lepas tu lipat. Dah, jangan kau nak sangat kat sini, jatuh nanti. Licin. Bajet-bajet gaban je nak Willy. Apa Jam? Mana Willy kau? Willy apa macam tu? Onggen kang.